GERD dan gastrik. Macam mana nak bezakan? Nama saya Dr. Lau, pakar perunding bedah GI dan juga pakar bedah bariatrik di Pantai Hospital Kuala Lumpur. GERD dan gastrik. Macam mana nak bezakan simptom tu? Selalu gastrik, dia akan rasa sikit-sikit kembung perut, sakit dekat bahagian bawah perut, dan sakit tu macam selalu ada. Berbandingkan GERD, dia akan rasa selalu susah nafas. Ada macam sekat-sekat. Dan kadang-kadang penyakit akan cakap lepas dia makan, dia boleh rasa makanan dia naik atas. Yang rasa masam-masam tu? Ya, masam-masam, naik ke mulut selalu berbuih. Kadang-kadang bila dia makan, dia ada rasa benda dekat sini, dia selalu rasa ada benda. Kita panggil global sensation. Dia rasa ada benda dekat tekak. So kalau ada simptom-simptom tu could not be gastric semata-mata lah. It has to be dia banyak overlap sikit lah. So biasa kita nak diagnose, kita akan buat endoskopi dulu.